Apa? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perlawanan antara apa? Perlawanan antara sekolah awal lah. Mutiara Impian dan SSN Pahang. Okey. Mai. Hei, siapa Untuk latihan bola seluruh hari ini dapat full pemilih yang bertolak masuk dengan perbaikan. Terima kasih. Memori saya satu gig. Ada 4 orang je. Oh, ni tak nak joki lah. Kita joki lah. Dia macam ni tu. Okay guys. Macam ni ho. Boleh ho. Tak ada orang komen pun. Tap guys, tap. Tap layar ada 4 like. 4 like 4 orang. Orang satu. Ni ramai duk join. Tap guys, jangan masuk saja. Ni. Satu like face review. Macam ni rindu. Ada hormat. Kami nak kutip. Gif. Hidup balas. Masuk. Masuk. Covid dah kursi ya Allah. Dah. Ya lagi ni nak tengok lu. Orang pun tak ada hari ni. Dapat donat beridau. Pasang fitah. Okay, kalau ada orang bagi pause, Beridau. Pening dapat 1 point. Kalau bagi train saya face reveal. Apa tahu ni perlawanan semi-final Tak mula Liga ni. KPM Tak mula ni. akan bermula. Ni invite. Kan invite. Sedap Julia. Aku Invite kau Julia. Muslim. Apa? Rakam kau. Ni aku nak ni dia daripada dia suruh rekod. Ni kat sini tu ada rekam. Weh, sebab tu dia macam ni tu ada rekam. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ni. Tadi saya tak mau saya nak kutip bola. Dengar duk tadi. Kan dia suruh aku duk bercakap sini. Okey, ini perlawanan antara Pahang dengan Ni perlawanan di antara Mutiara Impian dan juga SSN Pahang. Tap screen mana baru join supaya dua orang mana? Like sembang workshop. Macam sembang member. ni ada 2 orang ni. Seorang ada dua. Tinggal seorang. Semoga yang seorang itu stay ya. Untuk tengok game sampai habis. Game ini menyeronokkan. Saya yakin.
Berikut merupakan perlawanan Liga Sukan KPM Sepak Takraw bagi perlawanan di antara SSN Pahang dan SSN Penang. Di situ pemain Pahang melakukan sedikit warm up supaya untuk mengelakkan kecederaan. Oh, satu kuda yang baik. Aku nak jadi macam ni. Aku nak jadi host takraw. Terima kasih yang mana join live streaming Liga Sukan KPM Sukan Sepak Takraw. Komen lah bodoh. Komen lagi live ni naik. Komen. Sorakan daripada para penonton yang hadir. Sorakan daripada penyokong-penyokong SMK Mutiara Impian. Mutiara Impian. Sangat-sangat rancak. Oh. Ini Sayang sekali bodoh. Sayang sekali di situ. Ini hanya sekadar percubaan ya. Mereka bermain psikologi ya. Di mana Mutiara Impian membawa para penyokong yang sangat ramai. Weh, hampir kutip bulu. Selalu game tak start lagi live tak ada lagi hang ni buat kalut loh. Jadi aku dah cuba lah, tak mau. Loh, sakit hati loh hang. Saya nak kutip bulu. Tak apa, saya nak kutip bulu. Baik, di sini perlawanan bermula di mana Mutiara Impian diberikan sedikit briefing oleh para coach. Empire telah pun memanggil kedua-dua belah pasukan untuk memasuki gelanggang. Mari kita mendoakan agar kedua-dua belah pihak dapat bermain dengan penuh semangat juang dan semangat yang membara. Oh, resi. Dengan arus. Sini bermula perlawanan di antara SSN Pahang dan Mutiara Impian. Sebelah kanan Komen Penang. kalau ada fan daripada SSN Pahang sila komen. Untuk menaikkan view Satu. Baik. Keluar. Masuk. Mata baik. yang pertama untuk pasukan SSN Pahang. 1-0. Hasil libasan daripada player berjersey 13. Satu permulaan yang baik bagi SSN Pahang. Sepak mula. Oh, satu cubaan drop. Sayang sekali. Lain macam. Satu cubaan drop yang tidak melepasi jaring di situ daripada pasukan SSN Pahang. Penang. Namun Penang membawa Ultras. Penang bawa Atras. Sangat ramai. Kumpul semua. sepak mula daripada pasukan SMK Mutiara Idaman. Impian. Mutiara Impian. Mutiara Impian. Sepakan yang baik. Oh, Dapat diangkat. pandang yang baik. Bola diketik. Apakah? Libasan. Oh, berjaya Cantik sekali ya. untuk memasukkan bola ke gelanggang pihak lawan dengan amat baik. Permulaan yang baik bagi SSN Pahang. Cakap itu. Mata 2-1. Mata bertentang mata. Mata.
orang. Ada 6. 6 orang. Buat lepok. Komen. Okay, yang mana kat sini fan daripada SMK Mutiara Impian, sila komen. Sila komen dan Komen. sila bagi gift. Drop yang baik di situ. Cubaan daripada SMK. Berjaya. Mutiara Impian mempunyai pemain-pemain yang berbakat. Patan yang baik dari SSN Penang. Wih. Man. 2-2. 2 sama. Betul. Ya, tengok. Red cakap. Panggil. Kat luar tak ada tau. Sepak mula bagi pasukan SMK Mutiara Impian. Adakah berjaya memberikan servis yang baik? Oh, Masuk. tajam. Berjaya diangkat oleh feeder pasukan Pahang. Namun tap tidak berhasil. Bola masih hidup. Bola Chance masih ball. hidup. Lipatan. Yo, berjaya dimasukkan ke Terbaik. gelanggang pihak lawan. Satu teknik yang baik. Satu mata untuk SSN Pahang. Yang membuatkan mata keseluruhan menjadi 3-2. SMK diwasikan masa tunggu 5 minit. Sepak mula pasukan SSN Bola Pahang. hanya diwasikan terus di kanan. Oh, drop yang kurang memuaskan terkeluar daripada gelanggang. Nasib yang tidak baik untuk Pahang. 6. Awak 6 orang. 8. Lepas. Malah satu semua. Tap screen. Tap screen guys. Tolong tap screen. Bejah masuk Adjust so. Tap screen dulu geng. Share live, share. Please share. Pulau Pinang Komen. bermula. Sepak mula. Pamer. Berjaya masuk Oh. yang baik. Ada Tepat di penjuru. perselisihan faham di antara pemain-pemain SSN Pahang. Dan mereka Servis. terlihat agak frust di situ. Servis yang amat baik daripada pasukan Penang. Itu Tapi- tepat di penjuru gelanggang. Pemain Pahang dilihat agak tenang. Nampaknya servis. Oh, satu servis yang baik. Berjaya diangkat oleh pasukan Berjaya Penang. diangkat. Namun libasan yang diberikan gagal dipetik dengan baik oleh pasukan Pahang. Berjaya mematikan Mereka Pahang. berada dalam kekusutan buat masa ini. Pahang menjadi penghalang. Di manakah anda? Di manakah anda ketika berusia 14 tahun? Sorakan daripada peminat-peminat Pulau Pinang. Geng. Tap screen dulu geng. Tap screen. Mana peminat-peminat Pulau Pinang sila Sepak komen. bola Sila daripada komen. pasukan Sila SMK komen dan Mutiara share Impian. live. Adakah berjaya memberikan servis yang cemerlang di sini? Nampaknya di Mari situ kita sama-sama Teko memberi melihat. isyarat. Dan Oh, Cantik masuk. sekali. Dan feeder daripada pasukan Pahang gagal memberikan petikan yang cemerlang di sini, membuatkan kehilangan satu mata dan mendapatkan satu mata kepada pasukan Penang di situ. Pulau Pinang. Di bayangan saya Rosdi di situ. Pasukan Pahang sepak mula. Oh, Oh, gagal. terkandas. Gagal. Gagal bagi pemain berjersey nombor 4 iaitu Tekong pasukan Pahang. Cuba lagi. Adakah beliau berada di dalam kekusutan buat masa sekarang? Tak ada apa yang patut dimalukan. Kerana mereka baru berusia 14 tahun. Di manakah anda ketika berusia 14 tahun? Betul apa? Jalanan masih panjang. Wih, tinggal 6 orang ni. 6 orang, tadi 8. Aduh. Itu tak boleh. Dah tukar gaya. Aduh, nak Gaya. tukar. Tukar gaya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tukar gaya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sini mulanya perlawanan antara pasukan SMK Mutiara Impian dan SSN Pahang.
Ni. Aku bilang tu, aku diam dulu. Ni. Time out yang diminta oleh pasukan SSN Pahang kerana mengalami beberapa kesulitan dalam beberapa kali servis yang dilemparkan. La Passion. That screen guys. 28 orang. Tag guys. Satu kelak kita face reveal. Bagi donat kita bagi dah. Betul, kau sedang nak start game. Kat ujung. Baik Zamira, share live. Cepat. Kat ujung ni. Cepat. Kat ujung ni. Bawah 16 siapa main? Kat ujung. Ujung. SSBJ dengan apa? Pia cari seorang air. Kita dua kat station ni. Kita dua menguruskan live. Bukit Jalil lawan Dah apa-apa kursi pergi duduk lah. Tu macam ni pun orang. tim sana apa? Selamat pagi dunia. Orang libasan berat. Oh, terkandas di jaring di situ. Gagal diberi. Di separuh akhir lah. Ya betul, separuh akhir. SSN Pahang menentang SSN Pulau Pinang. Bawah 16 siapa main? Bawah 16 tim mana tu? Hakim baru. SSBJ dengan apa lah tu yang report. Ujung sana SSN Terengganu lawan dengan Johor. Bagi Kedah. Berjaya diangkat. Belum sampai. Alamak, kantor. Weh, face reveal. Alamak. Face reveal. Sorry. Admin. Sorry. Terus face reveal. Okay guys, sebelah orang tolong tap screen, tolong komen guys, tolong Satu share. Yes. Okay guys. Satu gift, 1 point diberikan. Bodoh. Satu drop yang baik daripada Tekong pasukan Penang. Berjaya mengelirukan pasukan Pahang. Berapa point tahu dah ni? Tak ingat. Siapa yang penjaga bola belah tu? Mana cepuk? Tu ada. Tu bahagian mati media. Hafiz. Ada pisau orang? Tu dia Baik, peduk belah ni. ball daripada Penang. Alamak, saya. Lipasan yang terkeluar daripada gelanggang. Satu percubaan yang baik namun tidak berjaya dituntaskan sehingga akhir. Apa ada ni? Dia lagi seorang. Dah lah peduk. Aku nak kena kerak ambil bola. Aku face reveal dengan Ali. Aku suruh je face reveal. 10-14. Tag screen lagi guys, lagi 400 like. 10 SSBJ bawah 16. Yang hujung tu SSBJ bawah. SSBJ tak lawan kan? SSBJ ya? Bukan. Terengganu. Terengganu. Terengganu lawan dengan Johor. SSBJ tak lawan lagi. Secara langsung kami bawakan dari bumi UPM. Perlawanan separuh akhir yang menemukan SMK Seberang Temerloh bertemu Sekolah Menengah Kebangsaan Mutiara Impian daripada Penang. Di court 1, court yang kita tengok Majestic Airboy. Jika di hujung sana, tapi kita orang tak fokus di hujung sana. Sini ya. Bagus tau apa belajar. Cakapkan lahir. Tapi bentang senang, boring lah. Tak lah senang.
U14 SNG dah main ke belum bos? SSNG ke SSBG tu? Kalau SSBG bawah 14 tak main ke? Dia ada follower yang kita mendapatkan follower baru di situ. Point berapa? Tadi 14 dulu. Sat. Lagi point. Penang 11, Pahang 7. Bawah 16, kot 3 dah main. Bawah 16 ke? Oh, bawah 14. Bawah 16 belum lagi. Bawah 16 tak mula lagi. Muhammad Muzamil. Test screen guys, lagi 300 slide. Negeri kalau untuk bawah 14 ada Penang, Pahang, Terengganu Dan Johor. Kalau kita boleh lihat, Penang bawah atas. Itu Altras daripada Ustaz Penang terlalu. Allah. Alamak, tak tunjuk game. Share live guys. The follow button. Tengok kualiti Kita cakap. sepak bola untuk pasukan Pulau Pinang. Berjaya menghasilkan 1 point. Drop yang cantik. Mahal. Melaka dah tak ada rasmi. Dah tewas dengan tak ingat. Melaka kalau suku. Melaka dah kalah ke? Melaka bawah 16 dan bawah 14. Kedua-duanya telah terkeluar daripada peringkat semi-final pada hari ini. Minta maaf kepada Cantik dari tekong kecil tapi kecil. Kita boleh lihat kelibat daripada seorang Syahir Rusdi di situ. Bayang. Bayang. sekarang kot sudah dilakukan bagi set yang kedua. Baik. Sama-sama. Sudah berakhir perlawanan bagi set yang pertama, iaitu dimenangkan oleh pasukan Pulau Pinang yang diwakili oleh SMK Mutiara Impian. Tujuan tahu sudah bahaya. Baca dulu.
Okey guys. Ini adalah Pendukung daripada Pulau Pinang. Daripada Pulau Pinang. yang menghadiri perlawanan pada pagi ini bagi menyokong pasukan Pulau Pinang. Tunjuk ni, tunjuk. Terus sekeliling. Bagi semangat. Tengok studio nak. Game sana habis lah. Okey. Pada masa yang sama turut berlangsung perlawanan di court yang ketiga, iaitu pertandingan semi-final bagi pasukan Terengganu menentang pasukan Johor. Weh, pengulas ni orang Perlis macam dia tahu. Zairil bodoh. Zairil. Oh, Zairil. Zai Scott. Pengulas ni orang Perlis ke? Saya orang Penang. Saya orang Untuk lebih tepat sekali saya daripada Nibong Tebal. KKK, thank you. Tanya boy. tanya tadi. Tap screen dulu geng. Lagi 300 nak sampai 1000. Tengok view turun. Guys, jangan keluar lagi guys. Game nak start. Masa Belum kan? Believe you. Makin ramai penonton. Itu kita boleh lihat coach pasukan Penang yang telah menghasilkan ramai player-player yang dapat mewakili negara kita. Itu semangat daripada penyokong Pulau Pinang. dia nak start. Perlawanan akan bermula. Set yang kedua. Satu libasan yang mantap daripada killer pasukan SMK Mutiara Impian. 1-0. Hai. 14. Servis. Kau kecil tapi licik. Poncai. Oh, sayang sekali. Satu servis yang keluar. Satu sama. Mata buat masa yang sekarang. Servis yang kurang baik daripada pasukan Negeri Bahang. Tidak melepasi jaring. Mutiara Impian lawan SSN Pahang. Mutiara Impian lawan apa? SSN Pahang. Satu buat masa sekarang didahului oleh pasukan. Sayang sekali tidak masuk. Gagal untuk memberikan servis yang baik oleh tekong pasukan SSN Pahang. Sebenarnya ada Elzad tak tanda kan? KL tanda. Tekong mana ni? Tekong Pahang ke tekong Penang? Saya pun tak tahu. Boom. Baik. Libasan
pasukan Penang. Satu pertahanan yang baik bagi bola Penang. Yang baik. Tekong Penang. Tekong Penang, adik Ezad. Saya pun tak pasti. Mungkin ya, mungkin tidak. Boom! Berjaya diangkat oleh Tekong pasukan Penang. Oh, keluar. Satu mata percuma yang diberikan kepada pasukan dari negeri Pahang. Sepakan yang korang kemas ya tadi daripada Tekong bola Penang. Servis. Satu. Chance ball. Lipatan berjaya dimasukkan dengan baik oleh killer daripada pasukan negeri Penang. Wah, kita nak jadi pengajar poetry kat ni. Dah cara utik bola. Dah aku nak kena utik bola ni. Cepat, langsung cepat. Berjaya diangkat. Lepasan kembali. Oh, keluar. Satu blok yang berjaya tetap namun terkeluar daripada gelanggang. Poin diberikan kepada pasukan SSN. Makin ramai. Makin ramai, makin berkurang. Makin ramai ni. Tap screen, tap screen. Sifulan dan sifulan. Berjaya diangkat. Satu lipasan. Oh, Sangkut. tersangkut di jaring. Killer pasukan Pahang tidak berjaya untuk menjunamkan bola tersebut ke dalam gelanggang pasukan Penang. Boleh jadi kemenangan STM. Jangan. Ya, betul. Servis akan dilakukan oleh kumpulan Pahang. Satu. Chance Dua. Tiga. Boleh diangkat masih lagi dalam permainan. Masih hidup. Oh, Itu dia killer Penang tetap menjadi watak utama dalam permainan hari ini. nampaknya di sini kita dihadiri oleh penyokong daripada pasukan Pahang. Dan juga pasukan Penang. Bersama-sama mereka menyemangati pasukan dari negeri masing-masing. Pertukaran pemain. Pemain yang memegang jersey nombor 11 menggantikan Fidel Pahang yang memegang jersey nombor 3. Adakah pertukaran ini akan membuahkan hasil dan dapat mengejar ketertinggalan mata daripada pasukan Pulau Pinang? Mari kita saksikan. Servis dilakukan oleh kumpulan Penang. Satu servis yang cantik. Itu dia. Kecil tapi licik. Satu servis yang amat menarik yang berjaya menghasilkan mata bagi pasukan beliau. Seorang tekong kecil nan cilik. Oh, sayang sekali gagal diangkat. Tidak berjaya diangkat oleh tekong. Dapat memberikan sebuah nafas lega kepada pasukan Pahang.
Semi final satu Adakah- lagi. adakah- Semi final satu lagi. Tekong Penang akan menebus kesalahannya dengan memasukkan servis ini? Mari kita saksikan. Tidak berjaya. Semi final satu lagi. Semi final satu lagi siapa lawan? Terengganu lawan dengan Johor bawah 14. Sekarang siapa lagi? Astau. Tak berjaya. Cantik. Kemas diangkat. Libasan Berjaya dimasukkan oleh Killer Penang. Seorang pemain. sebuah pertahanan yang gagal dilakukan oleh Tekong pasukan Pahang. Beliau menempatkan posisinya di sebelah kanan bulat, tetapi sebuah pemikiran yang bijak daripada Killer pasukan Penang untuk menempatkan bola tersebut betul-betul di tengah gelanggang. Time out diberikan kepada kedua-dua pasukan. Kiri kanan. Cepat, cepat. Arik, ikut ya. Lawan. 26 orang yang berada di dalam live. Tolong tap screen. U18. Berbekal berapa like lagi untuk satu U18 case? tak ada ya. U18 tak ada. Tap screen guys. U18 ada tak? Tak ada. U16. Zulfitri. Hanya ada bawah 16 dan juga bawah 14. Baik, terima kasih. Siapa yang like? Baik, satu game. Baca komen. Yang mana baru-baru masuk, tolong tap screen, share live. Okay. Like kita sudah mencapai angka 1000. 2000 kan, 2000 tap screen kan, 2000. Kita dapat mendengar sorakan yang gemuruh daripada pasukan Pahang yang mengganggu mental daripada Tekong cilik daripada Penang. Namun berjaya dimasukkan dengan baik. Masih hidup. Masih hidup. Chance ball untuk pasukan Penang. Dia angkat oleh Fidel Pahang. Itu dah. Diselesaikan. Cantik. Cantik sekali. Killer daripada pasukan Pulau Pinang menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Memberikan mata untuk pasukan Pulau Pinang. Keadaan sangat tegang di sini. Penang sedang mendahului mata Dengan 11-5. Berjaya diangkat. itu dah kira. Masih Masuk. berjaya. Berjaya ditanam sekali lagi oleh Killer. Menjarakkan poin sebanyak 7 poin di sini. 12-5. Kemas. Sangat kemas. Mari kita sama-sama melihat servis daripada Tekong pasukan Pulau Pinang. Berjaya dimasukkan. Berjaya diangkat. Tandukan. 1, 2. Ayo Killer Penang berjaya. Drop yang cantik tapi berhasil berjaya diangkat. Balasan daripada pasukan Pahang. Masuk. Akhirnya Pahang berjaya menambahkan satu mata untuk pasukannya. Satu mata yang dapat mengejar ketertinggalan mereka pada saat ini. Pertahanan yang sangat Memberikan baik. nafas lega. Memberikan ruang. Pertahanan yang sangat baik dilakukan tadi oleh Pahang. Dan berjaya membuahkan hasil sebanyak satu mata diberikan. Satu rally yang panjang. Berjaya dimasukkan. Ayo Killer. Selesaikan dengan sendiri. Mudah. Oh, Sayang sekali. satu petikan yang
kurang baik daripada feeder pasukan Negeri Pahang. Pertahanannya agak kurang kemas ya dilakukan tadi sebentar Pahang. SSBJ belum main lagi, belum. Ini semifinal pertama untuk bawah 14. SSBJ baru Jadi bawah 16 je ada kan. Ujung tu Johor dengan Terengganu. Ini Penang dengan. Untuk pengetahuan, SSBJ hanya bawah 16 saja layak untuk separuh akhir. Oh alamak. mata akhir bagi pasukan Pulau Pinang. Tembak 18. Nak kena ban. Tak kena ban. Buatlah takraw kena ban. SSBJ belum main lagi. SSBJ hanya hantar pasukan bawah 16. Bawah 14 tidak berjaya melepasi pusingan semifinal. Oh, tamat permainan. Tamat. Pasukan Pulau Pinang Tamat permainan di sini. berjaya meletakkan diri ke final. Tahniah Pulau Pinang. Dan juga terima kasih dan cubaan yang baik daripada pasukan Pahang walaupun tidak berjaya memenangi semifinal ini. 2 set berturut-turut dimenangi oleh pasukan Pulau Pinang pada pagi ini yang berjaya meletakkan mereka dalam satu slot di dalam perlawanan akhir untuk memperebutkan pingat emas. Tadi kena warning tu. What? Tak tahu. Buat live takraw pun kena warning tu. Aduh, lagi akaun pakcik ni kena ban. Dia buat TikTok shop. MC TikTok shop. Kita dapat saksikan pertarungan antara Johor dan Terengganu di court yang ketiga. Sedang berlangsung. Ini ya. Kita dapat lihat kekecewaan daripada penyokong-penyokong Negeri Pahang kerana wakil daripada negeri mereka tidak berjaya untuk melepasi ke peringkat akhir. Kami ada. Okey, di sini kita dapat melihat sambungan seterusnya daripada pasukan bawah 16. Pasukan Penang menentang SSBJ. Pembelah. Ha? SSBJ lawan Penang. SSBJ belum main. Yang ni perlawanan seterusnya SSBJ ya, bawah 16. Pakaian berjersey hitam putih menentang Penang bawah 16 daripada SMK Mutiara Impian. Di mana anda ketika anda berusia 18 tahun? Di mana anda ketika anda berusia 16 tahun. Para pelajar di sini telah pun menjadi atlet bagi Tapi sukan anda- sepak takraw. Dapat. Menarik. Apa ni? Apa? Ni. Tak ada oi. Buat tak ada sijil. Sijil pemain. Tak ada oi. Gaji tak ada gaji. Hei, Sat, apa saya korang ni menarai tu? Tak tahu mana kapten Kapten kita je lah. jaga bola. Ha? Kapten je jaga bola tak sangi. Kehadiran. Tak sign. Naik lagi. Okey, kita tamat dulu live kita untuk sesi pagi ni. Sebab oleh kerana iPad nak balik kampung. Keputusan perlawanan. Okey, main depan semua. Masuk. Main. Masuk. Kenakan barisan. Barisan. SMK Mutiara Impian menang 2-0, 15-8, 15-9. Saya nama bola 7. Bola. Satu game ada menang. Penang bawah 16 dengan bawah 14 layak ke separuh akhir. Ya, benar. Tadi Penang bawah 14 baru saja menang menentang Pahang. Dengan kemenangan cantik 2-0.
untuk bawah 16 baru nak lawan. Seperti mana yang Abang Faizal boleh lihat di hadapan ni, bawah 16 Penang akan menentang bawah 16 SSBJ untuk peringkat semifinal. Oh, Di mana anda? Baik. final ke ni? Semifinal untuk Cinto I 87. Tiga sembilan orang. Dah nak habis dah. Orang dah stop tak nak bunyi. Game end ni FFP. Tadi umur paling tinggi? 20. 26. Emin, mana Emin? Amin. You kamera mana? Ni kamera. Kita ada dah ada pelan. Sat. Okey, kita teruskan live dulu. Saya nak settlekan urusan. Final Penang bawa final Penang dengan tak tahu lagi perlawanan dekat kuart ketiga tu tak habis lagi antara sama ada antara daripada pasukan Terengganu atau Johor. Kuasa SSBJ. Macam terjeput lah. Kita tarik ni. Tarik. Tinggal dulu ni. Pilot. Ini keadaan sekeliling dewan kita. Di atas penyokong-penyokong yang hadir pada hari ini. Lama dah duduk kenal jadi tahu lah kan. Mantap ni. Buat tak boleh buat terberok. Terberok dulu ini tak ada. Bawa bukti. Lupa ambil tiket lah. Bukti kita juga. MNI. Perlawanan belum mula. Tengah awam ah. Komen ada orang komen. Final Penang dengan apa? Baca jawab ni. Dah baca. Penang apa? Tak tahu. Sama ada Johor atau Terengganu tak habis. Dalam kotak tu. Ni. Dia ambil. Kalau ambil ni tak apa. Direct pula lah. Entah. Ya sama je. Lagi tu ni. Try lagi. 3-4. Okey. Siapa lawan? Penang ke? Dia lawan SSBJ. Untuk pada pengurus-pengurus separuh hari kita akan buat serentak.
Separuh akhir kita akan buat. Okey, kita tamat dulu and live. Boleh bergerak ke mana-mana platform lain yang buat live, TikTok, ID lain. Tak boleh awak